Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan bagi soalan yang dinyatakan pergerakan Ali dari rumah ke taman permainan dan pulang semula ke rumah. Okey, dari segi graf bermaksud Ali memulakan perjalanannya di sini dari rumah ke taman permainan dan pulang semula ke rumah. Bermaksud ini adalah tempoh masa dia berada di taman permainan. Okey, untuk soalan A merujuk kepada jarak yang dilalui dalam tempoh masa. Okey, tempoh masa adalah daripada 0 hingga 60 minit, maka jumlah jarak adalah daripada pergi dan pulang. Ini dah 10, ini lagi 10, maksudnya 20 km. Itu untuk soalan A lah, sama ada kita nak tulis 10 tambah 10 ataupun terus sahaja tulis 20 km. Okey, untuk soalan B, hitung laju bagi pergerakan dari rumah ke taman permainan. Merujuk kepada yang ini sahaja, iaitu daripada rumah ke taman permainan. Laju ialah jarak bagi masa. Okey, dari segi jarak dia adalah 10 km. Dari segi masa kat sini ada 10 minit. Okey, double check soalan. Soalan minta jawapan dalam unit dalam format kilometer per jam. Jadi 10 minit kat sini, sebab ni minit 10 minit kat sini kita kena tukar kepada jam dalam pengiraan kita. Jadi untuk soalan B, laju bersamaan dengan 10 km bagi dalam tempoh masa 10 minit tadi, kita terus tukar kepada jam dengan cara bahagi 60. Okey, maka kita dapat jawapan kat sini, laju dia adalah 60 km per jam. Okey, untuk soalan C merujuk kepada purata laju. Purata laju bermaksud jumlah jarak lah. Jumlah jarak 20 km. Okey, ataupun kita ambil daripada sini tadi. Ataupun nak ambil yang baru, sini dah 10, sini 10. Jadi jumlah jarak 20 km. Untuk jumlah per masa adalah 60 minit. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi untuk soalan C, cikgu nak terus tulis purata laju bersamaan dengan 20 km bahagi dengan 60 minit tadi, cikgu terus tukar kepada 1 jam. Okey, maka purata lajunya adalah 20 km per jam. Maka dengan itu selesai untuk soalan ini.